Okay, welcome back to the segment of kita review kereta. So, kat Dash ni banyak sangat kereta nak pilih. Tapi ni, brother kita dah sampai dah. Tu dia. Tak kenal? Okay, mas ni. Assalamualaikum. So, introduce yourself. Nama aku Sofi. Nama Instagram SFDNIAL. Dekat yang kamera ni, mesti white-white So, ni Proton Satria aku panggil dia GT Pro lah. Sebab dia bukan GTI. Apa you dapat exterior wise? Okay, exterior konsep dia aku buat sekarang ni time attack lah. Kalau kau boleh nampak banyak karnat, splitter and then side skirt and also wing lah. Oh, bumper depan aku pakai Evo 3 Kansai tapi untuk Satria Wira punya lampu lah. Rim ET7 17 8JJ ET35. Tayar murah 200 ringgit Tayar murah 215 45 517. Dah biasa cakap 15. Dia kata tayar murah tapi dia tipu tu. Tak betul, tayar murah. Corner dia mendekat tau. Trailwear 240 okey lah. Okay lah, boleh lah. Tapi kalau boosting tak ada traction. Yeah boy. Hood ni skinny je, carbon fiber lah. Dia pattern Z je. Aku rasa kat Malaysia jarang jumpa lah, lalu pakai twill kan. Macam tu Z lightning. Dan aku punya livery concept is aku panggil dia appreciation lah. Sebab yang semua appreciation. Brand kat atas ni semua yang aku support and orang support aku. Macam Arena Exhaust is the one and only kedai exhaust yang aku buat daripada day one. Sebelum non famous aku dah buat kat situ. Ada MH Motorsport, of course member aku Hanafi. Dia dah buat aku punya barang wear and tear, banyak juga. Dan Azrin Performance yang buat engine aku. Yang paling ngam engine sekarang aku tak fikir aku keluar rimbat. And then Duty Garage pun sama. Dia bengkel pokok-pokok. Loki buat barang-barang bawah juga. So bila aku perlukan dia ada. So basically guys, dia memang ambassador lah untuk semua benda ni. Oi. Dia Duta Dash, Duta RNR Exhaust, Duta NPS, semua dia tapau. Side skirt custom kat Acih Flow SI sama dengan karnat. Depan dengan splitter. Belakang splitter diffuser aku buat. Nak buat tapi hari ni dia tutup, patut nak buat hari ni. GT Wing JS Racing. Side plate ni buat kat Acih juga, custom. Rod Arena Exhaust. Bumper belakang GTI original. Yang lain ni semua GT Pro. yang sebesar lemang. Oh ni exhaust 5 inch. So piping aku straight 3 inci sampai belakang. Exit 5 inci. Exit 5 inci. Besar mat. Lain cat championship white lah. Championship white ni kalau kau tengok mungkin dalam kamera tak nampak kan. Championship white ni dah ada banyak shade. So ada certain people kata oh it's not championship white but it's championship white yang FD punya. Sama macam kereta Joe lah. Saya putih Proton. Ni Shopee je. Panggil apa kau lupa? Ganado. Galado gatal lantak dia. Ganado. Okay dalam seat semi bucket Recaro Malaysia made. Bukan Thai made, Malaysia made. Tapak railing semua standard Proton dia pakai balik. Tak ada hal. Ni pun dah tamat tempo, tak kata. Tapi original tapi dah tamat tempo. Tapi aku tak pakai pun, aku buat show je, lawa-lawa. Aku pakai standard je. Lain Roll cage belakang nampak. ni half cage so panggil. Half cage ni aku beli dekat member aku. The first owner is actually Sufian Azlan. Aku minat kereta dulu dia Satria dia buat cable selalu masuk arrow speed everything lah. And then dia jual kat member aku Satria Caesar nama dia, from downshift. And then aku beli kat Caesar. Tapi original benda ni buat kedai exhaust sebenarnya. Pakai exhaust? Ni piping kedai exhaust kan. Tu pakai besi apa? Besi putih. Besi putih je? Tapi keras juga, tebal kat aku. So far, agak macam dalam tu solid. Tak. Tapi keras lah. Oh lama macam tu. Tak tahu berapa mm aku tak tahu. Aku pasang je. Ini aku pasang kat Duty Garage juga. Lain steering macam biasa aku release tapi tak ada keting-keting, tak ada. Patut keting-keting. Ni aku buat kat apa panggil? Overkill. Time Tak overkill eh? Masih overkill? Aku rasa overkill. Original Momo Veloce. Veloce ke Veloz? Veloz tu. Veloz atau Veloce, siapa yang boleh betulkan? Komen kalau yang betul. Engine? Apa? Dalam je standard. Dalam dashboard Evo 3, meter ZD,
Turbo HKS, belakang seat semua dah buang. Tu je lah, aircon tak ada. Bapak pisang. Moment we all wait for. Oh, tu dia. Tu dia. Okay, enjin. Banyak enjin ni nak cakap sebenarnya. Betul dia cakap. Bernadikan 4G93 MyVac dengan turbo. Aku bagi full set lah apa yang aku dah buat. Piston Wilson 82, conrod carry low, dah full balancing. Crankshaft. Damn, jatuh kan. Damn. Guys, jatuh guys. Satu tak apa, biarkan lantakkan dia. Anyways, crankshaft baru Proton NOS Neo stock. Dan dah full balancing habis semua. Bahagian atas pula head was spring Beach Racing, cam standard MyVac, tak ada potting, tak ada apa. Intake sekarang tu Honda punya. Aku tak potong tapak, masuk je. Dan potting sikit lah dia punya lubang-lubang. Tapi tapak semua sama je. And then piping intercooler 2.5 inci. Lain turbo Ching chong ding dong wala pingpong. Legit from China, Shopee brand. Serius lah. Ini kita panggil Shopee Motorsport. Kalau Kereta aku memang Shopee. kalau bak kata ni Uncle Shah, kalau Tepuk tebu kecil ni tak buka bonet. Tapi actually kita bawa besar lagi tepuk. And Banana ADM. Yang buat Banana ADM ni yang touch life first generation, abang tu dah meninggal lah. So ni hasil tangan dia. So roh dalam ni lah. Oh shit. Wow, shit. Sikit ayam je, Shopee Motorsport 45 turbo smart yang mini je. Side 3 layer. Evo 3 punya fan, oil cash can. Ada je lah. So kalau tanya horsepower, satu bar push dalam 300 something dengan 334 aku rasa. So kalau high push 1.4 bar 444. 444. Tapi kalau running ni aku buat satu bar je. Habis tu kalau Cina tak suka 444. Mati. Betul aku tak nak mati aku buat satu bar. Dia boleh works A20 full wiring, engine, Maxi Mini standalone. Tak ada bypass, tak ada apa, memang full. Aircon tak wujud, dah 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun tak ada aircon. Engine built by NPS sama dengan saya juga. Saya hari kau tu masuk at the same time. Same time. Dia seminggu. Seminggu ada. So dia keluar lu. Keluar apa? Aku keluar dulu. Dia keluar lu baru keluar. Baik dia korang. Jatuh lah jadi kawan. Jadi kawan. Dua-dua sama-sama. So kita orang running pun sama. Macam siapa paling cepat habis. Aku habis. Dia ngam-ngam habis cepat sebab apa aku busy. Putih pun putih. Putih. Ada apa lagi? Engine tak ada apa-apa. So kalau you guys kalau nak buat engine, hantar kat NPS je. Najib Performance Shop. Terbaik punya. Kempro, MyVac, CK. CK dia jarang buat sebenarnya. Kita ada buat lagi. CK sebab member dia buat. So, Vitek ada. Chief ada juga sikit kan. itu saja untuk video kali ni. Thank you Sophie sebab bagi kita peluang untuk review kereta. Dia pun dah explain in detail sampai otak aku dah blur lah ni. Kira plain road tak aku lah. Aku dah banyak kali explain, aku dah cakap apa, aku dah fast pun. Tadi pun aku zone out gila babi. So tak apalah. So thank you so much for the opportunity for the review. We see you in the next car. Let's go.